Saya rasa ia seperti peta darah yang misteri. Lang Ching Jenny. Baguslah kamu balik mari tengok. Tahniah. Sebelum ini semua ahli Persatuan Fotografi mengundi. Karya kamu dapat undi terbanyak. Sekarang saya sebagai Presiden memaklumkan kepada kamu. Kamu akan mewakili sekolah menyertai pertandingan fotografi pelajar kolej. Terima kasih banyak. Presiden terima kasih kepada semua. Lang Ching orang yang buat kacau ni memang bosan. Mari kita masuk dulu. Lang Ching jangan sedih. Saya akan cakap dengan pengetua tentang hal ini. Tak apa saya cetak semula. Tak akan ganggu pertandingan kamu masih nak sertai. Kamu tak takut tekanan besar? Kalau kamu takut dan nak tarik diri boleh beritahu saya. Memang akan ada tekanan. Tapi saya janji pada keluarga saya akan baik-baik saja. Saya tak nak mereka risau. Jenny, apa yang kamu buat? Buat-buat sedih lagi. Sungguh menjengkelkan saya ni Presiden. Karya saya pun kamu kata cantik. Saya yang patut menyertai pertandingan. Tapi masa mengundi semua orang undi kamu. Saya pun pura-pura besar hati undi kamu. Kamu nak bagaimana nak ucap terima kasih? Saya tak pernah fikir macam tu pun. Kamu masih buat-buat sedih lepas-lepas. Kamu ada masalah mental pun berani datang sekolah. Saya akan perlahan-lahan main dengan kamu. Hei, kamu cari saya ada hal. Hai editoria, saya tak jual peta darah misteri pada kamu. Apa malam tadi kamu bukan dah setuju dengan saya? Dan dah tanda tangani kontrak dengan laman web novel. Cara promosi kamu bagus kadar klik tinggi. Cepatlah hantar beberapa naskah lagi pada saya. Saya dah hantar berapa? 2 kamu tak ingat. Ada lagi? Kamu akhirnya putuskan nama pena kamu Emia. Terima kasih. Jing Feng Fakir, orang yang tidur selama 17 tahun. Sudah cukup tidur, hanya perlu makan burger. Malam bila dia tidur dia akan buat kacau. Tapi saya tak fikir begitu. Kerana ini adalah ceritanya. Ada sesiapa di sini? Ada sesiapa tolong? Tolong. Rui J.
Langsing mereka kata awak hilang. Apa yang terjadi dengan muka awak? Dia tekan saya ke dalam pawagam. Orang-orang tolong beri laluan. Tolong awak beri laluan. Sila undur ke belakang, jangan halang polis, jangan rakam. Tolong awak jaga dia, terima kasih kerana bekerjasama. Jiang Se, apa yang ada dalam mulutnya? Apa yang awak nak buat? Tunggu pakar forensik. Saya syak, senjata ada di bawah tangannya. Mana gereja University Gereja? Pembunuh ada di sana. Pembunuh jadikan tangan mayat seperti sayap malaikat. Sembunyikan senjata berlumuran darah. Kemudian masuk ke gereja berlutut di barisan kedua. Minta ampun untuk si penganiaya seperti syaitan. Seharusnya pembunuh yang tinggalkan apalagi yang ada dalam nojel awak. Penganiaya akan alami penganiayaan yang sama ketika mati. Jiang Se,